Hai, Assalamualaikum semua. Gusto kita ni sayaw ng mapakal. Gusto kita ni sayaw ng mabagay. Hawak kamay, ikikutan, sumasabay sa musika. So hari ni aku akan keluar dengan Maisarah. dia tak keluar rumah lagi. Tak apa. So untuk pengetahuan semua, after this pun Maisarah takkan ada dalam blog aku lagi. Sebab dia dah dapat IPG. That's to her. Yeah. Now aku akan berjuang sama Dini. Hustle sampai hustle. But anyway, I'm happy for her. Sebab it's not that easy kan untuk dapat IPG apa semua. It's okay. It's good for her future too. Baguslah kan dapat IPG kot kan. Untuk orang yang tak berapa gemar untuk tak beberapa gemar untuk mengajar macam aku. So aku macam oh wow, I'm proud of her. Lagipun, aku dah cakap benda ni banyak kali dekat dia. Aku dah cakap banyak kali dekat dia. Weh, hang akan dapat IPG. Hang akan dapat. Dia macam, aku tak nak berharap weh. Aku tak tahu aku dapat ke tak. Aku tahulah hang akan dapat. I know you. Sebab aku ada insting yang kuat kan. Waktu first DC tu aku macam, hang dapat ni, hang dapat. Hang mesti dapat punya. Lepas tu, waktu dia, waktu dia interview kan. Lepas dia balik interview lah, dia cakap, dia beritahu macam mana dia interview semua tu. So aku cakap, hang akan dapat lah. Hang dapat ni, aku tahu hang dapat. Lepas tu dia macam, aku tak tahu, aku tak berani, aku tak tahu macam tu kan. Aku macam dalam hati aku macam, hang akan dapat. Tu kan. Kalau aku cakap pasal dapat, tak dapat ni lah. Itu ketentuan Tuhan. Tapi ini aku cakap, ini keyakinan aku. Aku mendoakan dengan keyakinan aku. So, Alhamdulillah, dia dapat. So, hari ni kira macam spend time together lah. Macam dia macam spend time together lah weh. Dia macam, yelah bila masa lagi kan nak spend time ni. So Assalamualaikum. Weh, siap weh, tak kunci rumah ni. Tengok. Siap lah. Baru siap. Baru siap. Ya, tak apa. So, macam itulah. Aku saja je provoke dia macam bunyi horn. Pam. Saja je. Padahal aku pergi je tunggu. Macam itulah weh. Lepas ni, member dah jadi budak SP doh. Dia takkan jadi budak baling doh lepas ni. Ya. So, pasti kalau dia cakap, weh, hang dekat mana? Aku dekat Imat SP. Hang dekat mana? Aku dekat, weh. Mata aku normal je kan? Lepas tadi mau cakap, apa mata you macam bengkak? No, I'm just a girl in the world. Tak tahu dah weh. Okay je kan? Aku rasa macam biasa je. As long as it look cute on me. Letih dah weh. Menunggu Tapi tak apa. Aku saya nak pergi isi minyak. Sebab minyak dah nak habis. So aku nak kena isi minyak dulu. Aku nak kena tengok duit. Aku nak kena isi minyak. Aku kena pergi bank. It should be aku pergi bank lah. Tapi kena tak tahu lah, aku tak sure vlog ni keluar bila. Tapi aku tahu kalau vlog ni keluar lambat lagi. So hari ni hari Jumaat, 19 hari bulan 6. Semalam 18 masa dapat result IPG. So hari ni 19. Alhamdulillah. Yeah. So nantikanlah a short vlog, a short random vlog. Taklah random dia taklah random. Dia just a short vlog untuk aku keluar hari ni. Okay? Okay? Jom. Jom. Guys, pagi-pagi buta guys. Tengah hujan lagi. Oh, silap. Favorite? Mana? Tak ada lagi. Mali. Dalam mali lah.
So sekarang second place which is Tayash. Kami craving Tayash ke Tayash. Kami craving weh. Aku craving ice cream dia. Aku craving matcha. So, jom kita habiskan duit lagi. Terbahak, sorry guys. So Lani kami nak pergi next destination. Next destination. Yes, next destination. Nak dekat dah. Bukan depan ni. Belah ni. Depan ni lah, depan ni. So aku nak dekat dah. Hala aku cakap. So kami nak pergi DIY. Yes. Mudah guys. Tiba-tiba pergi DIY kan. Macam budak-budak muda pergi DIY buat apa? Nanti kan. Bye-bye guys. Jumpa di DIY. Guys, kan kami dekat aku rasa aku perlu. Tak apa. Nak beli kat sampah. Kat sampah. Yang ni. Ni ke? Mahal. Ini kami sini mata. Ada dah kat rumah. Apa ni? Ni belilah weh. Ya meja. Hmm. Weh, perlulah. Mula macam ni tak kat pipi aku hak squishy ni. Hak yang macam Meja minyak kucing. belilah ni. Jangan beli. Jangan nanti aku kelak childhood ini cat. Ini cat tengah membuat-buat. Hasil tangkapan guys. Tapi ada jinak guys. Ni barang. Perlu buat gila. So guys, aku dah tidur. Wah, dah beli barang dekat tu. banyak weh. Banyak weh. Sebab Total loss 130. yes. Sebab kalau kat dapat kat aku memang habis duit. Memang takkan lari. So kita akan biar aku kena pergi meet aku pula. Latte ni tak ada gula. Tak. Pasal ni aku hantar barang-barang Maisarah dulu. Aku hantar Maisarah dulu. Kita mungkin akan lepak balik dengan Maisarah minggu depan. Masalah statue bukan angin ngam. Okay guys, see you next week. Ya, aku dah tak jumpa dah. Aku dah takkan jumpa depan ni. Aku dah ada kawan baru. Menyapa. Tak jumpa kawan lagi pun. Alah. Tengok tak ada kawan. Dah ada insyaAllah. Bye. Thank you babe. Thank you. Jumpa lagi. Bye. Bye. Okay. Tak apa weh, hari Isnin aku jumpa balik lah. Minggu balik.
Pakai stay kau tunjuk kamera kat depan. Video ni sedih kau, video ni sedih kau. Tak sedih pun. Itulah. Okay, bye. Bye.